Kat depan aku ni adalah Mr. Potato Head dari Toy Story yang berharga RM1,000. Aku tak tahu kenapa harga sampai macam tu. Kalau korang tengok dekat marketplace, harga dia memang lebih kurang macam tu. Persoalannya, apakah Mr. Potato Head yang berharga RM1,000 yang boleh buat? Jomlah kita tengok review ni sampai habis. Hai gang, kali ni aku nak review Mr. Potato Head Toy Story Collection. Kenapa aku cakap review, aku tak cakap unboxing kan? Sebab aku dah beberapa kali dah keluarkan Mr. Potato Head ni dari kotak. Dan aku masukkan semula sebab aku suka display di dalam kotak. Memang kotak dia bagi aku agak cantik lah kalau display kan. Macam sama dengan Buzz Lightyear dan Woody Toy Story Collection juga. Jadi jom kita review kotak dia dahulu dari bahagian hadapan. Dia menunjukkan dia ada tulis voice activate. Maksudnya Mr. Potato ni dia boleh respon apa yang kita cakap. Dia bukan jawab apa yang kita tanya tau. Maksudnya kalau kita bercakap, dia boleh bergerak. Dan function yang agak best juga, Mr. Potato Head ni boleh cabutkan. Maksudnya macam nak cakap cabutkan? Dia boleh cabutkan semua anggota badan ni dengan sendiri tanpa kita tekan button apa-apa. Tapi adakah ia masih function semua tu kan? Jomlah kita check sebab aku dah lama tak keluarkan Mr. Potato Head dari kotak. Ni di bahagian atas kotak, di bahagian kiri kotak dan bahagian kanan kotak ada menunjukkan dialog-dialog yang dia boleh bercakap dengan kita. Banyak juga ayat yang dia boleh cakap. Kat bahagian belakang kotak dia pula ada terpampang besar juga gambar Mr. Potato Head. Tapi muka dia sebenarnya kalau nak cakap pasal accurate sama macam dalam movie kan, muka dia sebenarnya tak berapa sama sangat. Sebab kalau dalam movie mata dia terpisah, tapi mainan yang kat depan aku ni mata dia bergabung. Tapi okey lah kan, tak adalah lari jauh sangat muka dia kan. Mr. Potato ni dapat juga Certificate of Authenticity sama macam Toy Story Collection yang aku review sebelum ni. Tapi kalau korang tengok dekat kotak Mr. Potato Head ni, dia ada tunjuk logo Toy Story Collection ni yang bercolour putih. Maksudnya dia release tahun 2009 dan memang sangat-sangat rare dan susah korang nak jumpa kat luar sana. Sebab itulah harga dia sampai RM1,000 tu. Harga dia agak melampau. Tapi tak apalah. Jomlah kita keluarkan dia dari kotak ni dan kita review. Taran. Kalau korang tengok kat bahagian belakang dia, kat bahagian belakang ni lah dia terterakan sertifikat. Aku rasa sayang je nak buka kan. Tapi aku rasa kena buka lah. Sebab nak bagi korang nampak dengan lebih jelas. Macam mana aku nak cuba untuk tak rosakkan kotak ni. Di instruction manual dia dan inilah sertifikat dia. Sertifikat dia menunjukkan keaslian Toy Story Collection ni. Kita keluarkan topi dia. Kita keluarkanlah jasad dia dari kotak ni. Berhati-hati, aku risau. Bismillahirrahmanirrahim. Keluarkan aksesori tangan dia. Memang putih melepak tangan dia. Masih bersih dan murni. Keluarkan telinga dia. Dan ada aksesori tambahan, mulut dan mata dia yang tengah marah. Walaupun aku beli dah lama, aku tetap rasa excited bila nak pasangkan dan nak onkan Mr. Potato Head ni. Pasal tangan kanan dia, tangan kiri. Sekejap, macam salah je. Bukan. Kat bawah ni. Kalau tangan dia kat bahagian bawah. Tangan kanan, tangan kiri. Cepat masuk. Dan telinga kiri. Dan last sekali topi dia lah. Jadi macam inilah rupa dia bila dah dipasang semua aksesori. Jadi jomlah kita try. Hello Mr. Potato Head. Hello. Astaghfirullahaladzim. Aku tak on lagi weh. Risau. Rupanya tak on lagi. Jomlah kita on dia. Mr. Potato Head, what's it to you? Alhamdulillah. Hello Mr. Potato Head. You know what you're looking at? A classic. That's right. A masterpiece in plastic. Kerek je dia ni, geram kan? Lagi?
Janganlah gerak kuat sangat. Topi dah sengit-sengit dah. Okay, here's a little joke for you. How am I like a bad actor? I'm always losing parts. Wow, tough playroom. Lagi. Could I get some help over here? Yeah. Just make sure I don't fall to pieces. Geram Lagi? Boleh cakap apa lagi? Go ahead, make a funny face out of me. Dia macam memang assassin nak marah je. Assassin nak marah je. Hey, look, I'm Picasso. Aku tak cakap kuat-kuat pun. Aku cakap kuat ke tadi? Lagi sekali. Sepatutnya kita kena menjerit ataupun nada suara kita kena tinggi. Barulah dia akan tercabut. Tapi mungkin dia dah lama tak on. Dia tak sabar-sabar sangat lah tu. Ajak kita try lagi sekali. What was that all about? Kan? Kalau kita jerit kan, dia akan cabutkan semua part aksesori dia. Memang style gila weh. Hey, buddy, what's up? Jom kita try tukar part aksesori dia tadi. Ada aksesori mata marah dan mulut dia yang marah tadi. Jom kita try tukar, mana tahu dia ada keluarkan dialog lain ataupun function lain kan. Jom kita try. Wish, lain macam weh. Kalau letak mata dia dengan mulut ni kan, muka dia macam jahat kan. Jahat gila muka dia. Jadi macam ni lah rupa dia. Mr. Potato Head, what's it to you? Hello Mr. Potato Head. You know what you're looking at? A classic. That's right, a masterpiece in plastic. Sama kan dialog dia tadi kan. Sesuai lah kalau muka marah kan, muka dia marah tapi dia dialog marah kan. Tapi ada dialog yang lain tak silap aku. Could I get some help over here? Yeah. Just make sure I don't fall to pieces. Dia memang kalau muka marah memang dialog marah je dia kan. Easy there. You're gonna turn me into mashed potatoes. Yelah, aku rasa memang dialog marah je yang dia keluarkan kalau muka marah. Lagi? What was that? I didn't hear you. Lagi? No yelling, please. You'll scare me to pieces, literally. Lagi? A word of advice. If it ain't broke, keep it the way it is. Betul lah, kalau muka marah kan, memang dia tak ada mood. Watch it, buddy. How would you feel if someone kept changing your parts? Lagi? La da 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 da. Ni tak kena. Dia tengah menyanyi tapi muka dia marah. Boom 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 bang. Kat bahagian belakang ni ada satu button, dia ada tulis pop. Maksud dia, kalau korang tak nak jerit kan, korang nak cabutkan part-part dia semua tadi macam tadi, tapi korang tak nak jerit, korang boleh je tekan button pop ni. Jom kita try. Kita tekan je button kat belakang ni. Diam dah. Hey, look, I'm Picasso. So korang boleh tekan je button tu untuk korang tanggalkan semua part-part muka dia. Sekejap, ada satu function lagi yang aku lupa nak bagi tahu. Hidung dia kat sini. Salah. Aku try cabut part mulut dia. Hello Mr. Potato. Dia tak boleh bercakap sebab aku dah cabut mulut dia. Nampak kau lah. Biar kau tak boleh cakap. Bising je. Okay. Kita pasang balik mulut dia. Mr. Potato. Could I get some help over here? Yeah. Just make sure I don't fall to pieces. Barulah dia boleh bercakap. Nice gila kan. Dan selain button pop belakang ni, korang boleh je tekan topi dia. Okay, here's a little joke for you. How am I like a bad actor? Jom kita try diam. Tengok dia akan cari kita tak sama macam Buzz Lightyear dengan Woody kan. Could I get some attention here? Hello? Hello? Anyone there? I gotta rest. Bila dah keluar dialog tu kan, kalau kita try cakap pada dia, hello Mr. Potato Head, dia dah tak respon sebab dia dah tidur. Jadi berapakah harga Mr. Potato yang aku dapat ni? Aku dapat tak adalah sampai harga 1,000. Aku dapat dalam RM900. Untuk sebiji kentang ni RM900. Korang nilai dah sendiri berbaloi ke tak kan. Okay, itu je lah review aku untuk kali ni. Jangan lupa subscribe dan follow channel ni. Betul tak Mr. Potato? I'm Mr. Potato Head. What's it to you? Bye!